What is up guys, it is your boy Hazim. So hari ni aku nak unbox aku punya Beyblade yang baru, iaitu apa nama dia? Killer Dead Sizer. So hari ni I wait this time for a long time untuk buka benda ni. Aku sanggup tunggu, aku sanggup tak buka kotak ni semata-mata untuk buat video ni je. Alright, sebab aku sebab aku tahun ni terlalu busy. Sebab yalah, aku pun 15 tahun. Aku tahun ni PT3, aku PT3. So banyak sangat kerja, kerja sekolah. So it is so many. So aku tak ada masa nak buka. So this is my time to open this box, unboxing for this video. And let's get into it. Okay guys, so inilah dia Killer Dead Sizer. Alright, so daripada Beyblade Dazzle Detonation Super Attack Ability. Dan kita ada sini, dia tulis situ New Fusion Battle System. Maybe korang tak nampak. Okay, so atas ni dia ada tulis lah Storm Gyro, dan ada gambar launcher, ada gambar Beyblade dia, Storm Killer Dead Sizer. Dan kat sini boleh nampak dia punya Beyblade lah, rupa Beyblade dia. Dan dia punya Beyblade adalah jenis attack. Dan D ni untuk tahu apa, let me know in comments below siapa yang tahu. So kat sini ada tulis Dazzle Detonation dan gambar pemilik dia iaitu Daigo. Alright, so kita pergi ke kanan, kita nampak ada Beyblade Detonation, dan dia ada tunjuk situlah layer, common center, dan disc, driver dan launcher. So ni Storm Gyro, dan ni Beyblade dia, dan ni aku yakin ni Beyblade Joshua, right? So ni Beyblade. Aku tak tahu kenapa dia potong atas ni. Aku tak tahu, mungkin sebab dia tamat ke. And then dia kat sini layer, disc, driver, launcher semualah. Dan itu je kot kan. Okay, so kat kiri ni kita boleh nampak lah ada battle antara Dead Sizer dan Joshua pun Beyblade. So I think that's it. So jom kita buka sekarang. Okay, aku dah tak sabar dah nak buka. So aku akan buka kat sini lah. Alright, so aku ada pisau dan aku akan potong right here. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, let's go. Kita tengok satu-satu. Okay, so first thing kita dapat adalah launcher tali guys, warna hitam. Alright, dan kita ada dia punya grip warna hitam tengah, dan kita dapat dia punya Beyblade. Right, so itu je last. Okay, dah tak ada apa-apa dalam kotak. Aku letak tepi. Okay guys, aku dah susun. Okay, so inilah dia punya launcher. Okay, launcher tali aku ni dah lama nak launcher tali tau. So alhamdulillah kita dapat juga akhirnya, finally. Okay, dan kita boleh cantum just like that. Yes. So babak launcher semua dah okay. So now untuk Beyblade. Alright, so kita buka je kot. Kita buka je. Okay, so aku beli ni tak adalah ori pun guys. Aku beli ni fake je kan. Okay, so ni dia punya layer. Kita boleh tengok kat sini layer dia. Alright, pretty nice. Mungkin lebih cantik kalau aku letak stiker. Okay, so ni disc dia, pretty good. Dan dia punya driver warna kuning. Alright, so jom kita connect. So Beyblade ni kanan, so kita akan mulakan dengan itulah, kita pasang secara biasa. Yes, dan ini dia Beyblade Dead Sizer. Alright, kalau kita boleh tengok dekat sikit lah. Cantik. Okay guys, unfortunately tak ada stiker. So sayang, 1000 kali sayang. So tak apa, kita walaupun tak ada stiker, tapi kita still ada dia punya Beyblade. So why not kita test sekarang.
Okay guys, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Aku akan test Beyblade aku, iaitu Killer Dead Sizer ni. Alright, so stadium pun ready, Beyblade pun ready, launcher pun semua ready. So let's start it. 3, 2, 1, go shoot. Guys, tadi korang dah tengok kan macam mana dia bergerak. Melompat-lompat macam katak weh. Tapi tak apa. So sekarang aku akan cuba test dengan lawan Beyblade. Aku akan lawankan dengan Chris Saturn guys, ataupun korang panggil Kinetic Saturn. So let's go now. Three, 2, 1, go shoot. Okay, Beyblade yang seterusnya. 3, 2, 1, go shoot. Oh my god, tak apa. Kita ada 3 round. So Chris Saturn memenangi pusingan tersebut. 3, 2, 1, go shoot. Pusingan kedua ni guys. 3, 2, 1, go shoot. Wow, nampaknya Killer Dead Sizer mendapat 2 mata terus untuk pusingan kedua. Alright, last round guys. 3, 2, 1, go shoot. Okay, Dead Sizer ready. 3, 2, 1, go shoot. Okay, akhirnya Dead Sizer memenangi perlawanan ini. Okay guys, itu saja untuk hari ini. I hope you enjoy this video. Thank you so much for watching to you guys. So jangan lupa untuk like video yang banyak, alright, sebab lepas ni aku insyaAllah aku akan buat video aku punya Beyblade, review Beyblade aku. So kalau korang nak video Beyblade, video review aku tu, review Beyblade, sebab aku dah ada 5 Beyblade. So termasuk Beyblade ni tadi dah masuk 6 dah. So nantikan, please like video ni banyak, video ni banyak, supaya aku ada mood lah yang kata untuk buat video review tu. Right, please like banyak. So if you're new, please subscribe to the channel. If korang ada apa-apa suggestion ataupun korang nak tanya apa-apa ke, boleh just tanya dekat komen. So I'll see you next time, and as always, keep positive and stay cool. Peace.